Hati tengah-tengah bang. Ambil tengah-tengah. Tengah-tengah bang, tengah-tengah. Tengah-tengah je bang. Lori ni janganlah ke tepi sangat. Allah, lori ni pula lalu. Abang tengah-tengah. Tengah-tengah bang, tengah-tengah bang. Ya. Jangan ke tepi sangat. Tunggu. Okey. Tekan bang, tekan. Ke tengah balik. Ya. Ni bang. Ke tengah balik bang. Tu tengah. Dia tengah tak apa. Allah Akbar, ya Allah, ya Tuhanku. Abang, ikut ni bang. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa? Abang, ni. Abang, ni. Ya Allah, ya Tuhan. Tak apa, insya-Allah. InsyaAllah. Allah, abang, hati-hati bang. Ya Allah, ya Tuhanku. Ni anak sayang abang ni. Alhamdulillah. Itu laut. Laut Bagan Datuk. Laut Bagan Datuk. Bagan Datuk. Apa ni tu? Dia nak seorang je tengok. Abang tengok depan ni. Depan. Zaid Hamidi punya tempat. Oh ya ke? Bagan Datuk. Tapi kita nak balik Manjung ni. Dia pun kena banjir rumah dia keliling ni. Lantaklah dia kena banjir. Sebabnya dia orang kaya. Jangan macam tu no. Tapi kita alhamdulillah lah dah selamat. 4 laluan banjir yang kita redah hari ni kan. Kayan suasana kampung nelayan. Kayan. Abang memandu pandang jalan. Jangan tengok-tengok bini. Bini tengok malam-malam nanti baru tengok. Tak sembang, dia memang tahu. Yelah, sembang tak apa. Ini usik bini tak boleh. Fokus. Tak sembang abang dah dia mata belajong lah. Betul, sembang tak apa. Ini fokus kat jalan raya. Jangan tengok-tengok bini. Batu 15. No. Habis kembang. Bang, sian depa bang. Oh, beli tilam baru. Dia rapi. Abang mah. Beli tilam buang tu oi. Oh, tentulah ada rumah separuh tenggelam. Dia jemur. Astaghfirullahalazim. Dah rumah separuh nak tenggelam abang. Nak pakai apa dah, tilam bantai semua buang je lah. Alhamdulillah. Ada sampai rumah. Tolong kat. Terima kasih abang memandu dengan selamat dah sampai dah rumah kita.